saya telah bangunkan satu kaedah pemeriksaan. Senang saja. Ya. Dengan menggunakan 2 batang lidi. Pangkal lidi penyapu. Ya. Agak keras. Kalau tidak pun apa-apa. Ya. Apa-apa ranting kayu pun boleh. 2 batang. Cepitkan jari-jari kaki. 10 jari kaki. Kalau ada setan jin, memang sakit. Lebih kurang macam inilah besarnya. Macam waya. 2 batang je. Macam mana caranya? Cepit jari-jari kaki. 10. 5 kiri, 5 kanan. Kalau ada tuan-tuan kita cepit begitu, menjerit, nanti kita boleh cuba. Ya. Sebab itu kalau ada sesiapa, ya, kalau sesiapa di antara kita menemui orang terasuk histeria, ambil 5 batang macam ini, masukkan ke dalam celah kaki sebelah kanan, lalu kita cengkam. Kuat macam mana pun jin dalam itu, dia minta ampun. Ya. Dia akan berasa sangat sakit. Mati aku, mati aku. Kita lepaskan, dia cepat-cepat keluar. Itulah salah satu cara nak merawat orang terasuk. Tapi biasanya oleh kerana kita takut, tak ada maklumat, bila ada orang terasuk kita lari. Ya. Semua lari. Mau takut. Padahal tuan-tuan, jin dan setan kalau masuk dalam tubuh seseorang manusia, itu berarti jin dan setan itu mendedahkan diri mereka dalam keadaan bahaya. Ketika itulah mereka berada dalam keadaan bahaya dan sangat lemah. Kita pukul dia sakit, kita tepuk dia sakit, kita cepit dia sakit. Tapi oleh kerana kita tak tahu, kita takut. Kalau di luar itu susah sikit. Kalau dalam tubuh seseorang, itu lagi senang. Antara yang kita takuti kalau seorang itu diserang oleh sihir santau. Sihir santau ni dalam makanan, minuman, makanan, terus jin itu dalam perut. Sebenarnya tuan-tuan, jin setan dalam perut ni lagi mudah nak binasakan dia. Cuma kita tak tahu. Apa caranya? Limau nipis 3 biji. Perah ambil airnya, masuk garam halus, 1 sudut besar, lebih tak apa. Tambahkan air yasin ke apa. Lalu larutkan, minumkan orang ini. Selalu saya gunakan istilah, itulah atom, bom atom yang akan membinasakan jin dalam perut. Dia akan mutah, akan buang-buang air. Sembuh serta-merta, insya-Allah. Tapi oleh kerana kita tak tahu, bila kena santau dah mati akal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekian. Jadi langkah yang kedua, mestilah kita menjalani pemeriksaan. Kita ada yang berumur 70 tahun sekalipun tidak pernah menjalani pemeriksaan. Padahal pemeriksaan ini sangat murah. Tak ada kos pun. Kita boleh minta tolong anak isteri. Kita buat sendiri tak boleh, susah. 2 batang kayu je. Senang, sangat murah. Masukkan ke jari, nanti kita tunjuk. InsyaAllah. Yang kedua tuan-tuan, bila kita cepit ni rasa sakit, yang kedua kita cengkam perut. Bahagian atas, bahagian tengah perut, setentang dengan pusat dan di bawah pusat. Bila cengkam tu sakit atau keras, itu menunjukkan ada jin dan setan dalam tubuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekian. Jadi bila kita dah lakukan ini tuan-tuan, insya-Allah kita dapat mengorak langkah yang seterusnya untuk berubat.